Okay guys, hari ni aku nak pasang satu meja CC letak dekat sebelah katil korang ke, ataupun letak kat sebelah workstation korang Okay, untuk dia punya material adalah kayu Kayu tapi dia ada lapis dengan stiker design marble CC dia jenis bulat, memang cantik. Belakang dah ada lubang, so kita tinggal skrukan saja. So kat sini dia dah ajar cara-cara pemasangan dia. Untuk dia punya material ni, semua ni adalah besi besi yang berpowder coating. Yang aku ambil ni dia 2 layer guys. Nampak besi yang berjaring. Dekat sini dia bagi dia punya skru dengan dia punya roda ni. So step dia jangan masukkan untuk kiri dengan kanan. Yang ni pun sama guys. Dia dah ada alur dengan lubang tu, just follow je. Dekat sini dia ada lubang 2 ni, just follow dia punya lubang yang kat besi ni So yang ni kita akan skru dari dalam macam tu lah cara dia. Okey, yang ni layer pertama kita dah skrukan. Yang ni layer kedua dia. Okey, yang ni last untuk dia punya meja ni. Kita akan skru dari bawah, nampak dah ada lubang Lepas tu dia ada bagi dia punya pelapik ni, just masukkan untuk empat. Kalau korang tengok kat sini kan, dia jenis ada skru kat situ kan. So itu adalah tujuan untuk kita ikatkan dia punya roda ni macam tu. Okey, nampak dah siap guys. Memang cantik. Dia akan jadi macam ni Bawah dia ada roda. Lepas tu dekat sini roda dia pun korang boleh lockkan dia. Yang ada katil kat rumah tu, boleh letak kat sebelah katil, letak kita punya device, kita boleh chargekan dia punya device ataupun letak minuman kan. So kalau minat dengan meja ni, untuk site katil korang boleh tekan link kat bawah.